Ini merupakan satu pertandingan mencari orang paling malas di China. Pertandingan ini dibuat di pusat membeli belah. Daripada semua peserta yang baring paling lama, dialah pemenang yang akan bawa hadiah wang tunai. Peraturannya sangat mudah. Semua peserta dibolehkan main telefon, order makanan, berguling dan apa-apa sahaja. Tapi kalau bangun dari tilam terus tersingkir. Apa yang membuatkan pertandingan ini agak mencabar, peserta tak dibenarkan pergi ke tandas langsung. Pertandingan ini diinspirasi daripada budaya lain flat di China, iaitu satu gerakan di mana ramai anak muda dipilih untuk kurangkan tekanan hidup dan berehat. Seramai 240 orang join program ni dan puluhan juta orang menontonnya secara live streaming. Selepas 24 jam, tinggal 54 orang sahaja yang masih bertahan. Ada yang sanggup pakai pampers semata-mata nak kekal dalam pertandingan ni. Apabila masa semakin panjang dan peraturannya semakin ketat, seorang demi seorang akhirnya tewas. Dan selepas 34 jam berlalu, peserta yang berumur 23 tahun ini diumumkan sebagai pemenang. Dan hadiah untuk 3 tempat teratas hanya $420, $280 dan $140.